Yang ni betul-betul luar biasa. Nak azam kurus tahun 2026, saya nak share 2 strategi luar biasa yang anda boleh amalkan. Tak perlu ingat dah yang banyak-banyak yang lain. Saya nak share 2 ni je. Fokus betul-betul kena dengar sampai habis. Kalau kurangkan gula tu biasa. Makan banyak sayur biasa. Kurangkan nasi biasa. Kurangkan kalori lagilah biasa. Yang luar biasa yang pertama ialah anda kena buat intermittent fasting. Mungkin anda terfikir macam, alah IF biasalah, dah ramai orang buat. Betul, memang dah ramai orang buat. Tapi kalau anda first time dengar, maka anda kena cuba buat. Jangan mulakan terus 16 jam, 18 jam, tak. Mulakan 12 jam dulu saja. Just tak makan malam je. Pukul 8 malam anda start, sampailah besok pagi pukul 8 pagi tu anda tak makan apa-apa langsung. Pukul 8 pagi tu anda breakfast macam biasa. Lepas minggu naikkan 13 jam. Lepas minggu naikkan 14 jam. Sampailah anda dapat 16 jam. Lepas tu anda maintain selagi mana berat badan anda turun. Kalau anda sentiasa buat 16 jam, dah tak berkesan, anda tambahkan lagi 18 jam. Kalau dah tak nak turun, tambahkan 20 jam. Kalau tak nak turun lagi, tambahkan jadi 20 jam, 24 jam. Anda boleh buat AF yang lama. Tak ada masalah. Jangan takut untuk amalkan AF yang lama. Ia sangat baik untuk kesihatan anda. Strategi yang kedua ialah, yang ni betul-betul luar biasa. Anda kena makan lemak. Makanlah lemak selagi mana anda boleh makan lemak. Contoh paling mudah ialah masakan tradisi kita yang menggunakan santan dan juga minyak kelapa sawit. Makan nasi putih dengan lauk masak lemak, lauk kari, lauk sambal tumis, lauk kerutuk, lauk masak kurma, asam pedas, singgang. Makanlah dengan nasi, tak ada masalah. Yang penting nasi tu suku pinggan sahaja, jangan tambah. Lauk nak tambah lebih, tak ada masalah. Tapi yang penting ialah makan lemak. Makan lemak, makan lemak, makan lemak. Anda nak makan lemak pagi-pagi, buat dengan kopi. Jadi kopi santan, tak ada masalah. Sebab ramai orang buat IF tapi masih mengamalkan rendah kalori, masih amalkan cara lama yang tak makan lemak. Ramai yang IF tu tak berkesan sebab anda tak makan lemak. Kalau anda makan lemak, ia akan memudahkan lagi untuk anda menurunkan berat badan. Sebab lemak ni bila anda makan, dia tidak menjadi lemak di dalam badan. Dia terus ditukarkan menjadi tenaga. Jadi bila anda makan lemak, kurang gula masuk ke dalam saluran darah anda, menyebabkan berat badan anda takkan naik bila anda makan lebih lemak. Anda rasa kenyang, anda rasa bertenaga, tapi tak gemuk. Lepas tu anda gabungkan dengan AF. Dahlah kita kurangkan kemasukan gula dalam badan kita. Lepas tu dengan AF tu, kita gunakan segala gula yang ada kat dalam badan kita sampai habis. Kemudian kita mula gunakan lemak-lemak yang ada di dalam badan kita ni untuk ditukarkan menjadi tenaga. Masa lemak badan bertukar menjadi tenaga tu lah, lemak mula berkurang di dalam badan anda. So fokus 2 strategi ni sahaja untuk tahun 2026. Makan-makan kurus.